Kalaulah setahun kita biarkan benda-benda tu bocor, sudahnya apa yang tinggal dalam enjin tu nanti? Belakang saya ni sebuah Volvo S90 T8. Jadi kereta ni memang kita punya regular customer, memang dia akan selalu datanglah untuk servis minyak enjin dan minyak gearbox dekat sini lah. Depan saya ni set minyak-minyak yang akan ditukarkan lah. Okey, minyak enjin, minyak gearbox dan juga dia punya filter semualah. Jadi sekarang kita punya technician tengah proses kereta ni dan kita akan tukarlah dengan minyak-minyak pilihan daripada customer. Baik, kalau datang ke Transmatic Automotive ni, kita cadangkan untuk tukar minyak enjin setiap 10,000 km. Dan minyak gear pula kita cadangkan untuk tukar setiap 20,000 km. 40,000 km tukar minyak gear dan juga filter. Kenapa kita suggest tukar minyak enjin setiap 10,000 km? Kalau ikutkan SOP SC, disuruh tukar minyak enjin ni setiap 20,000 km. Masalahnya ialah common issue bagi sebuah Volvo ni, dia suka leaking tau. Leaking dekat dia punya timing belt cover, leaking kat dia punya cam oil seal, dekat dia punya main pulley oil seal, dekat flywheel oil seal. Jadi 20,000 tu jauh tuan-tuan. Boleh jadi 20,000 tu dalam masa setahun pun tak habis. Kalaulah setahun kita biarkan benda-benda tu bocor, sudahnya apa yang tinggal dalam enjin tu nanti? Lagipun, kalau pakai minyak enjin terlalu lama dalam enjin pun tak bagus tuan-tuan. Sifat dan ketahanan dia akan berkurangan. Lama-lama, enjin tu sendiri akan berkeladak. Kalau kita buka cap tu, kita boleh tengok dalam enjin tu hitam. Sebab terlalu lama menggunakan minyak enjin yang sama. Jadi kita suggest untuk tukar minyak enjin setiap 10,000 km. Okey tuan-tuan, saya nak sambung kerja balik. Kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, nak servis, nak repair, nak minta diagnose, boleh datang ke Transmatic Automotive Station 11 Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau ada sebarang soalan, boleh klik link di bio. Kita jumpa lagi, bye-bye.